Cara tukar plug dengan betul. Ini video ni agak panjang aku nak buat sebab apa? Sebab aku nak explain. Sebab benda ni mudah sebenarnya. Tapi aku nak explain benda-benda yang takut korang terlepas step, silap yang korang buat sampai daripada tukar plug sampai kena turun enjin. Ini kelakar. Tapi banyak kena kan. Tapi hari ni aku pilih motor Yamaha je. Sebab apa? Kalau pakai motor RS, senang sebenarnya. Yang membezakannya RS ni sempit. Tapi kalau kau pakai spana plug dia yang macam biasa, kau buka macam biasa senang. Tapi sebab kalau pakai motor RS dengan few motor lain sempit, aku tak boleh tunjuk lagi dengan lagi jelas part-part yang penting. So aku pilih motor Yamaha lah, senang kan, sebab dia luas, so senang nampak dan senang rekod. And then korang pun boleh lagi senang faham. Okay, right? So kita start macam biasa dulu lah. Kita buka dulu lah cover set macam biasa. Cara buka cover set senang. Apa skru yang kau nampak, kau buka je. First kau ketahui lah plug kau belah mana. Biasanya kalau motor Yamaha belah kanan je lah, RS belah tengah. So kalau motor RS, motor V, motor yang plug belah tengah tu, tak kisahlah kau buka cover set belah mana, yang penting boleh capai tangan. Biasanya buka belah kanan lah. So macam ni, Yamaha belah kanan, kita buka cover set kepuk belah kanan. So apa skru kita buka je. Alright. So buka macam biasa lah. So kau dah buka, okey. Kepuk ni hati-hati buka. Jangan terus berap main sentap. Takut apa klip patah. Tengok motor kalau LC kau buka pada tengah, motor Yamaha Y pun kau buka pada tengah. And then tolak ke depan and then buka. Macam tu cara dia. Ini part bakul ni biasanya motor LC masalah sikit sebab apa? Sempit. So nak mudah untuk korang tak yakin, kau buka je lah bakul. Tapi kalau aku dah biasa, aku tak buka bakul sebenarnya. So ada trik dia. So kita buka je lah bakul untuk korang mudah faham Buka je lah bakul. Okey, kita pun dah buka semua macam biasa. So skru simpan setempat takut hilang. Kalau macam aku simpan dalam bakul lah. Kita imagine bawa kat rumah. So buka macam biasalah. Okey, alright. So dah buka, letak tepi. Jangan letak merata, takut nanti kawan-kawan kau terpijak, anak kau terpijak habis. Alright. So ni belah plug korang. Asal wire ni panjang sangat motor ni Okey. Ini belah plug korang. Okey. First nak buka, macam mana cara nak buka kepala plug? Jangan pakai pelayar, nanti makan. Jangan pakai gunting. Ambil je apa-apa yang panjang. Screwdriver ke apa semua. Okey, macam ni. Tengok dekat. Benda yang tajam, masuk, congkel ke atas. Sini. Okey dah. Segitu. Jangan pakai pelayar, nanti hancur. Part-part sensitif plug ni, kena jaga bahagian kepala dia ni. Kadang-kadang kepala ni longgar, masuk air, time hujan. Kadang longgar, buat motor kau semput. Kadang-kadang motor langsung tak boleh hidup. Kepala plug pun kena berjaga sebab dia agak sensitif sebenarnya. Ni aku nak betulkan laluan dia ni. Alright. So, sangkut ke atas. Okey, ini plug korang. So, sebenarnya kalau plug ni dia banyak jenis. So, ada plug panas, ada plug sejuk. So, tapi untuk korang motor standard ataupun motor-motor lain, biasanya kalau pakai plug code yang sama. Tayar pening kepala. Kalau dulu kalau plug panas, plug sejuk ni kita main dekat motor-motor yang kereta lah banyak untuk counter minyak. Kalau minyak lebih, kita pakai plug ni. Kalau minyak tak cukup, dia nak lebihkan, dia pakai plug ini. Dia antara sebab ada plug panas, plug sejuk. Tu kalau motor kereta, motor dulu ya. Tapi kebanyakan sekarang motor injection, orang dah jarang pakai konsep-konsep plug panas, plug sejuk. Dia pakai plug standard, yang lain yang kawal dia ialah injection. Maksudnya ECU apa semua. So tu part tu tak apa penting lah. Alright, so kita buka. So pembuka plug. Jadi pasal kod plug nanti aku akan terangkan lah. So pembuka plug aku saja pakai buka plug yang standard. So ibarat motor kau kan bawah banyak tu, bawah tu banyak pembuka plug standard. So aku pakai plug standard. Cara dia senang. Lubang masukkan ke arah yang kau boleh masuk. Screwdriver panjang ni. So masuk je.
Masuk je. Mana yang muat dengan lubang. Alright. Dah masuk lubang. Make sure jangan sempit. Okay. Pusing je. Okay. Buat dia berulang kali. Okay. Agak dah longgar baru boleh pusing. Pakai tangan. Okay. Dah buka. Alright. Ini plug korang. Tengok plug korang apa kod. Contoh kod asal CPR 8EA. Ini biasa standard LC lah. Kalau Y CPR apa lupa Y apa kan. Tapi ikut kod asal korang. Jangan plug korang plug panjang tapi pakai plug pendek. Nak cara tukar plug senang je. Tak tahu nak kod kan. Okey. Waktu nak pergi kedai spare part nak beli kod tak pun waktu sebelum kau tukar ukur panjang pendek plug. Make sure plug korang panjang sama dan kod sama kalau tak nak pening kepala lah. Sebab apa? Kadang-kadang korang pergi spare part tersalah bagi plug. Tu masalah juga. Orang tersalah bagi plug. Kadang-kadang korang ni menghentam je pakai plug apa asal trip sama, lubang sama, saya sama korang sumbat. Tapi panjang pendek ni penting sebab apa? Alright. Antara jarak bila kau masukkan dalam head, yang bahagian terjuntai ialah bahagian ni. Nampak yang tempat hitam ni. Ini bahagian yang terjuntai. So, apa jadi kalau kau plug pendek tapi termasuk plug panjang? Daripada terjuntai bahagian ni, dia akan terjuntai banyak ni. So, apa jadi? So, motor korang akan knocking. So, piston dengan korang punya kepala plug tu dah ada jarak dia. Ada jarak dia. Kalau kepala plug terlalu panjang, akan hentam terus. Home. Korang punya kepala plug. Itu yang buat piston korang bocor, piston korang lobos, piston crack. Banyak jadi dekat motor-motor yang pakai plug pendek, contoh macam plug EFI. Tapi dia pergi sumbat plug LC. Trip sama. Tapi saiz plug tu lain. EFI, Lagenda apa ramai orang kena. Lagenda, Yamaha Lagenda apa semua kan. Dia plug pendek. Plug EFI pakai. Tapi dia sumbat plug LC. Memang boleh masuk. Tapi nanti motor bunyi knocking. Habis jam motor korang. Kalau luck baik, tak ada masalah. So ibarat bunyi kau buka balik jam biasa, pasang balik jam biasa. Tak ada masalah. Ganti balik plug lain. Tapi kalau kau luck tak baik, memang sekali start rem sikit terus piak terus motor kau langsung tak boleh hidup. Sebab apa? Piston dah crack. Belaga dengan kepala plug. Kadang-kadang kepala plug problem, trip pun problem. Sebab apa? Bila kau pasang plug, dah ikat ketat, lepas tu piston tu belaga dengan plug, dia akan tolak plug ni ke atas, so trip yang ikat plug tu akan jahanam. Itu pun ramai kena juga. So, yang tak nak pening kepala, pastikan kod plug korang tu sama. Dah cukup, settle masalah. So, plug panas, plug sejuk, ini korang boleh kaji sendirilah. Aku tak perlu nak explain kan, apa semua kan. Sebab motor baru sekarang dah tak penting lah, benda-benda gitu lah. Orang dah jarang main dah plug-plug gitu. Counter api minyak dengan plug apa semua kan. Jarang orang main. Alright. So, cara pasang. Cara pasang ni pun betul. Ini korang betul-betul kena dengar. Sebab cara pasang ni yang buat banyak motor korang datang bengkel balik. Ending datang bengkel balik sebab apa? Nak settlekan masalah yang korang buat. Okay. Cara masuk plug. First, ambil kain apa-apa, cuci bahagian permukaan tepi-tepi lubang kepala plug ni. Nanti overlay tambah ni, part ni. Alright. Cuci, tak ada habuk, tak ada apa. Kadang-kadang ada lumpur, kadang-kadang ada pasir, cuci. Cuci sekeliling. Sebab kalau contoh kalau ada pasir, tiba-tiba masuk bahagian plug, trip plug korang tu nanti akan buat kau punya plug tu, trip tu loose ke apa semua kita tak nak. Alright. Second, kedua, masuk ikat pakai tangan dulu. Kebaikan korang masuk kepala plug ni, terus sumbat, terus ikat ke spana. Zang. Kalau korang masuk sengit, kalau plug korang ni masuk sengit, dia akan memang ketat. Tapi dia akan jadi ketat and then sampai masuk tahap tu itu je. Maksudnya dia akan masuk separuh je. So buat motor korang langsung tak boleh nak hidup. Yang jadi masalahnya lagi kan, bila dah masuk plug sengit, korang duk paksa ikat pakai spana, korang tak perasan, kau ingatkan masuk betul. Mula-mula lembut, dalam ketat. Terus separuh dah ketat. Lepas tu kau paksa pakai spana ke, pakai apa, buka spana ke, ikat ketat lagi. And then trip sengit, sebab motor tak hidup, motor langsung berbunyi nantilah. Tak boleh hidup lah, motor semput lah, macam-macam. So ending apa solution dia? Memang kau kena buka head block. Ini yang ramai kena buka balik head block, buka head, pergi hantar, buat balik trip. Kedai mesin buat balik trip. Kalau ada alat boleh buat sendiri lah. Kenapa tak boleh buat pada atas motor? Boleh buat tapi risiko. Sebab apa? Bila kita korek balik buat lubang trip, kita korek balik bahagian sini kan.
sepihan-sepihan besi tu akan masuk kawasan pembakaran. So aku pernah buat tapi agak risiko. Macam tu owner tu urgent dan tu kebetulan owner tu urgent nak pakai motor cepat. Cara dia aku buka exhaust, aku pusing cam, buka bahagian intake bahagian valve exhaust. So bila aku buat, aku akan tembak angin, make sure habuk-habuk besi sepihan tu akan keluar dekat exhaust. Tapi agak risiko lah. Risiko dia apa? Kalau ada sepihan besi walaupun kecil tertinggal dalam kawasan pembakaran blok korang ni, habis blok korang akan calak. Itu risiko dia. So, apa cara sebenar dia? Cara sebenar ialah tolong pusing plug korang dengan tangan. Ini mana-mana pemain dia akan pakai cara yang sama. Dia takkan terus ikat pakai spana. Risiko masuk sengit. Pusing je masuk dengan tangan. Sebab apa yang pakai dengan tangan? Sebab pakai tangan ni lebih lembut dan lebih fleksibel. So kalau macam susah masuk maksudnya sengit. So korang pusing-pusing sampai plug korang senang masuk. Right. Pusing pakai tangan at least suku At least suku. Kadang-kadang ada korang masuk sikit je, tak sampai suku pun lepas tu paksa dengan spana. Padahal masuk sengit. Alright. At least suku. Dah masuk suku baru boleh pakai spana plug. So masuk ikat macam biasa. So pusing sampai ketak tangan. Right, dah ketak tangan. Macam biasalah, ambil benda-benda panjang. Skrudraiver panjang ke, apa ke, terpulang tak korang lah. Pulang tak korang lah. Yang penting dia boleh pegang ni kan. Kalau dekat bengkel kita tak pakai alat ni sebenarnya. Sebab kita akan ada pembuka plug lain. Tapi kita pakai alat yang dibagi bawah seat korang lah. So buat ikat ketat tangan je. Jangan terlampau ketat. Tapi jangan terlampau longgar Sebab apa? Kalau ikat plug terlampau longgar nanti sebab kompres dalam ni tinggi. Kompres dalam ni tinggi. So dia akan tembak kau punya plug tu, boom, meletup keluar. Jahanam ke berset kau nanti. So kompres dalam bahagian head korang ni memang kuat. So ikat ketat tangan. Right, dah settle. So dah settle macam biasalah. Tiup kepala plug korang yang lagi habuk apa semua and then tutup macam biasa. Aku tak tahu motor ni pakai kenapa dia punya wire coil plug dia terlampau panjang. Patutnya kena potong sikit ni. Tak apalah, lagi aku buat. Kita cakap dengan owner. Alright. Dan ni bila dah pasang, start motor korang hidup macam biasa. Kalau motor boleh hidup, maksudnya kalau pasang plug pun betul lah. Tapi kalau tak hidup, check balik. Korang masuk tak cukup dalam ke, termasuk plug sengit ke sebab korangnya kepala plug ni tak betul ketat ke. Kadang-kadang kepala plug korang ni tak ada masalah tapi wire dekat kepala plug ni pusing ke kanan bagi masuk ke dalam. Kadang-kadang korang tak pasang, korang tertarik so dia jauh. So masuk start macam biasa. Kalau dah boleh hidup maksudnya okey. And then pasang cover set balik macam biasa semua dah settle. Cuma ingatkanlah part-part penting tu terutama bahagian pasang plug. Nak berjagalah. Tak boleh nak buat DIY kat rumah tapi kena tahu lah mana yang sensitif, mana yang tak boleh korang buat, mana yang boleh korang buat. Itu je aku minta. Tak adanya banyak kes yang dah buat DIY kat rumah lepas tu jahanam, baru datang TKG, datang bengkel. Kalau jenis yang mengaku silap tak apa. Ini tak mengaku silap yang dia buat kat rumah. Itu masalah juga korang ni kadang-kadang. Datang bengkel aku tengok dah jahanam siapa buat ni? Saya tak tahu bang, memang macam gini daripada dulu. Aku tengok ini buat kat rumah ni, baru buat ni. Ini pun banyak agak masalah, banyak perangai korang Itu masalah dia. So kalau datang bengkel jujur dia kata, saya dah pasang sengit, saya buat sendiri kat rumah. Kan motor tak hidup Jujur je, elok kita tahu mana punca, mana yang last korang buat, itu yang kita cuba baiki. Pomen tak ada marahnya pun semuanya. Jujur je, tak ada masalah pun. Korang bagi tahu ke, korang tak bagi tahu tetap korang kena bayar, sama jaga dia. So simple So harap membantu benda basic paling simple. Cuba komen kat bawah apa benda yang kau nak aku ajar lagi. Senang je. InsyaAllah kalau ada masa nanti aku try buat lah untuk korang.